Dalam video hari ini, saya akan menjelaskan tentang kepentingan reliability dalam sistem komputer dan bagaimana insiden MH370 menjadi contoh kes kegagalan sistem. Reliability merujuk kepada keupayaan sistem berfungsi dengan stabil tanpa kegagalan. Dalam industri kritikal seperti penerbangan, reliability amat penting kerana kegagalan kecil boleh memberi kesan yang besar. Dalam insiden MH370, beberapa sistem komunikasi seperti transponder dan ACARS gagal menghantar data seperti yang sepatutnya. Kegagalan ini menyebabkan pesawat sukar dikesan dan menyukarkan operasi mencari dan menyelamat. Kes ini menunjukkan perlunya sistem backup atau redundancy, ujian keselamatan berkala dan penggunaan teknologi tracking lebih moden. Secara umumnya, Apple lebih reliable kerana kawalan hardware dan software yang lebih ketat, manakala Android lebih fleksibel tetapi mempunyai risiko fragmentation ataupun bug. Kepentingan reliability tidak boleh diabaikan, terutama dalam sistem kritikal. Sekian sahaja penerangan saya pada hari ini untuk topik computer reliability. Sekian, terima kasih.